guys, aku bersama dengan Azia SE Special Edition ni, ada model baru geng. Model baru, kau tahu tak model baru apa? Harga naik, barang naik, minyak naik, semua naik geng. 44,300, bulanannya 546. Wow. Maka 546 macam ni je. Lepas tu nak colour kuning tak ada. Itu yang pertama. Lepas tu nak pakai IC tak boleh. Nak beli pakai IC tak boleh. Kata baru tak boleh. Belagak betul. Kau nak colour kuning ke? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, ramai yang kata colour kuning menawan kalbu. Colour kuning susah nak dicari. Akan tetapi ada kepada model SE Special Edition model yang ini, yang dikatakan senang nak parking, lepas tu lebih nampak manja, lepas tu geng minyak lagi jimat. Memang you padu you mari geng. Dalam pada waktu yang sama, saya akan bagi harga yang teramat promo. Di mana harga yang saya bagi membuatkan bulanan kereta ini menjadi RM300 saja. Bagaimanakah harga itu geng? Jom kita tengok dulu Azia kuning SE Special Edition di belakang saya. 2017 facelift yang agak baru. Harga dulu. Ho! 24,900. Piu. 24,900 kan. Ada spoiler, lampu putih, color kuning, color diraja. Tak payah jadi raja lah kau. Kau dah pakai kereta dah jadi raja. Jom kita sama dengan ni IC kita sama dengan Linda. Lily, Kak Lily nak Lily. Oh, 3,000. 10% maknanya 3,000. Kak Lily hanya memakai IC saja dan loan akan menjadi 22,000. 22,000 untuk tempoh masa 9 tahun geng. RM300. Ini dah Azia SE. Lepas tu colour kuning dengan ada spoiler. Lepas tu lampu putih semua. Rim yang manja geng. Jom kita tengok belah depan. Tak mana cantiknya RM300 sebulan. Kereta ni kau tak perlu hantar dokumen jika sekiranya kau dah bekerja. Lepas tu kerja dengan toke-toke tu kan. Dia tak nak bagi payslip, tak apa geng. Yang paling penting RM300 sahaja. Bagi saja IC kepada saya 9 tahun untuk si kuning diraja. 0127 340034.